Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey, hari ni Cik Din nak share satu lagi resipi mudah, resipi ringkas. Ini Cik Din nak share cara nak buat telur dadar. Telur dadar cara mudah, cara orang bujang duduk rumah nak buat telur dadar. Tak tahu lagu mana cara nak buat, mari kita tengok video ni. Okey, telur dadar ni okey, nampak tak bayar ni? Sebab ni bawah lapu dah. Bawah lapu dan ni waktu malam. Cik dia buat video ni untuk makan malam. Telur dadar untuk makan malam. Okey, cara nak buatnya senang je. Okey, kita guna 2 biji telur dadar. Telur tak kira lah saiz ke apa pun. Kita pulih lah. Nak telur dadar kita jadi besar, gunalah saiz double A ke. Okey, lepas tu cik dia guna hanya bawang besar ataupun bawang hola. Kita iris lagu ni lah. Okey, iris lagu ni. Okey, potong belah 2, lepas tu iris. Tak kira lah iris sairong ke, dia iris bulat-bulat separuh lagi tu ke, terpulih lah. Tapi cik dia suka iris gini dah. Nak potong dadu pun boleh juga. Okey, boleh belaka. Okey. Lepas tu bahan-bahan dia mudah, cara mudahnya. Pertama sekali kita masukkan sedikit garam. Okey, kalau 2 butir telur ni cukuplah kita masuk. Okey, sedikit sahaja garam, secubit lah kita kata. Mudah-mudah. Okey. Lepas tu masukkan sedikit penambah rasa ajinomoto. Okey, kita masukkan. Okey. Dua kali ni je. Kalau tak nak bergaram boleh bubuh juga kicap soto. Okey, tak sedap ni nampak bayar kita buat flash dah. Kalau flash kita guna gini. Okey, lepas tu bila dah bubuh tu kita kacau. Kacau sampai dia berbuih. Sampai dia betul-betul sebati ya, baru dia betul-betul garam kita tu hancur. Okey. Sampai betul berbuih ya. Okey. Okey, bila buih gini, bila dah berbuih macam ni, nampak tak? Kita terus masuk ke bawang hola. Kita masuk ke bawang hola. Bawang hola tu kita hancur-hancur gini lah dulu dah. Jangan bagi dia sebab melekat tu. Kita gelar-gelar dia. Kita perlah dia. Lepas tu kita kacau-kacau sekejap bagi dia rata. Lepas tu bolehlah kita goreng. Mudah ke? Okey, untuk kita goreng telur dadar ni. Okey, minyak jangan banyak sangat ya. Tapi jangan sikit sangat untuk 2 butir ni. Untuk 2 biji telur dadar lebih kurang macam ni lah. Nampak tak? Dia pastikan minyak betul-betul panas. Berasak gini. Okey. Barulah kita boleh masukkan telur dadar kita buat tadi. Telur yang kita telah kacau siap tadi. Okey. Nampak tak? Dia belum ngolek juga tu. Okey, lepas tu kita perlahankan api sekejap. Kita tunggu sebentar agak-agak hak tengah dia ni dia keras sikit, dia garing sikit, kita boleh balikkan dia. Itu sebabnya penting minyak kena betul-betul panas untuk kita buat telur dadar supaya kedai temia dah. Kena betul-betul panas gini. Bila kita masuk tu dia terus kembang. Dan kita kena kacau betul-betul sampai dia betul-betul berbuih. Tips dia lah untuk kita buat telur dadar yang sedap supaya kedai temia. Nampak gebu gini dah. Okey, ni kalau nak balik boleh dah sebenarnya. Kita balik lah. Takut hangit dah. Api tu kena kontrol lah. Okey, pandai-pandai kontrol. Okey, nak balik ni agak susah lah kalau telur besar. Dia nak balik. Okey, sebab senduk ataupun sodet cik dia ni tajam ujung dia, takut dia pecah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nampak tak? Nampak dia gebu ke? Nampak dia betul-betul gebu. Okey, nampak tak? Tapi jangan terlampau lebih minyak. Jangan terlampau banyak minyak sebab kita nak goreng telur dadar ni. Kalau minyak banyak sangat dia berminyak sangat telur dadar kita tu. Kita kalau kurang sangat dia tak masuk. Okey, kena sedia-sedia agak-agak kita pandai agak lah dengan telur dadar kita tu. Kita nak menghasilkan telur dadar comel, kena pandai agak minyak tu.
Okey, nampaknya telur dadah kita masuk comel dah ni. Okey, kembung molek dah ni. Okey, kita matikan api dan kita boleh angkat lah. Okey, kita angkat telur dadah kita ni. Berhati-hatilah takut dia pecah tak comel pula dah. Hasil comel dah, tapi telur dadah bila besar sangat payah susah juga nak angkat ni. Apa tak? Dia masuk comel, dia tak akan pecah. Okey, kita masuk dalam pinggir. Okey, ni hasil dia ya. Telur dadah. Comel latih. Nampak dah hasil dia. Okey, memang sedap dah. Bau dia pun memang wangi sedap, comel sedap. Memang sedap lah. Siapa-siapa yang nak cuba buat telur dadah ni, boleh ikut cara cik dia ni. Cara paling simple. Tak banyak bahan. Tapi sedap seperti kedai Tom Yeh. Okeylah, kepada yang dah menonton, cik dia harap jangan lupa cuba buat resipi ni. Sehingga kita jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum.